Assalamualaikum dan hai semua. Malam ini kita berada di Mid Valley sempena dengan gala premier Papa Zola The Movie. Sekarang ni kita nak interview semua ahli-ahli Something TV, adakah best ataupun tidak. Kita nak tanya diorang daripada 1 sampai 5 rating. Jom. Okey, so untuk feedback cerita Papa Zola The Movie ni, dia gabungkan antara family dan juga game. So rating aku boleh bagi 4/5. Kalau tanya aku, untuk Papa Zola The Movie ni, cerita dia best. Action dia mesra family. Sesuai kalau budak-budak nak tengok, tapi 12 tahun ke atas lah. Kalau tanya rating, aku boleh bagi 4.5. Sebenarnya dia main settle. So untuk aku punya rating pula, aku bagi 4.8/5 disebabkan oleh ada sedih, ada excitement dan juga ada dia punya macam-macam lah korang kena datang tengok. Okey, untuk aku pula, aku rasa ini adalah filem movie yang sesuai untuk family lah, sebab dia ada action, dia ada pasal family dan juga game. So aku boleh bagi rating dia 4.5. Okay, untuk saya dari segi grafik memang padu. Dari segi jalan cerita pun saya rasa okey, boleh adjust sikit. Pertama sekali lah kan, masa dia semut tu, semut lawan dengan T-Rex, semut. Tak ada dalam ni semut. Tak ada. Memang padu. Saya bagi Sebab dia tidur. 9.5 tinggi. Semut tu mana eh? Tak ada. Kau tidur. Kau tidur tadi. Dia tidur. Ini T-Rex. Jangan lupa saksikan Papa Zola The Movie dekat mana-mana pawagam yang berhampiran dengan korang pada 11 Disember 2025. Kebenaran. Kebenaran.